Minyak masak paket, sikit punya banyak, berlambak-lambak. Tapi select nak jual kat siapa. Tak apa, ikut saya, kita gempur. Nanti minyak paket ada jual tak? Ha? Minyak paket. Mau beli dah satu paket. Minyak paket. Satu, mau beli 2 paket saja. Boleh? Baiklah. Pagi. Halo, selamat pagi Andy. Perdagangan. Ya. Okay, lesen ada tak? Lesen ini barang kawalan punya? Ada? Ha. Turun dulu nanti, turun dulu. Jatuh nanti Andy. Turun dulu. Ya, tenang. Tengok kan terbalik. Okey, tak ada jual apa dekat kedai makan tak apa. Bagus. Cumanya kesalahan ni tak nak jual terus. Baru tadi. baru. Ada orang datang. Baru Baru minta minyak paket. Nanti geleng kepala. Tak nak layan sama dia. Pasal dia minta minyak. Betul tak? Ingat lagi Betul. Apa sebab wakil minyak latang gua belum dapat Bukan dia bukan isu-isu. Ada barang you kena jual. Ya. Depan-depan dia punya masak paket. Macam mana? Itu voucher belum sampai, saya tak boleh. Voucher ini tak boleh, belum Voucher? sampai kita. Saya nak tanya. Itu siapa punya barang? Itu minyak. Sana. Baru sampai. Nanti punya juga. Nampak? Okey, tak apa. Saya bagi nanti cakap. Kenapa macam tu? Nanti cakap tak dapat bil. Bil ni memang tengah mati. So, kenapa tak nak jual? Bukan, ini voucher baru sampai. Sampai saya baru boleh jual. Masalahnya, okey, voucher baru sampai. Voucher ni 30 karton tau. Sekarang saya kira dia 20 lebih. Mana kata dah luak pun. Mana kata dah berlaku penjualan. Ini lepas masa. Mana kata nanti dah jual. Kenapa ada isu kata tiba-tiba kata tak nak dijual lagi. Faham? So sekarang ni kesalahan dia bukan sebab nanti jual kat mana-mana yang tak betul. Nanti langsung tak nak jual. Lain kali ambil dia datang. Bukan cerita lain kali kan. Bila kita nak try beli satu-satu, nanti tak jual. So, saya tanya nanti banyak kali, adakah kita ada regular customer kedai makan ke ataupun kedai runcit ke? Tak ada. Saya tak boleh kan banyak pasal. Okay. So clear kesalahan saya cakap tu saya rasa dah jelas dah kot. Lepas tu beli ni kad yang dibenarkan 500 kilo ni. Yang kedua, kesalahan paling besar lah. Ada stok tapi tak nak jual. Ni kena bersyukur tau sebab dapat 30 karton ni banyak.